Dan yang paling terkejutnya, saya sendiri, walaupun saya pensyarah, saya sendiri pun terkejut sebab dia dapat 72,000 ni dalam masa satu semester. Tetapi satu semester tu belum lagi kita tolak dengan cuti semester. Betul. Lebih kurang 10 minggu sahaja pelajar berjaya mendapatkan 72,000. Satu pencapaian yang bagus ya, tuan-tuan. Ya, betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam rancangan podcast Pot Sembang Politeknik Sultan Azlan Shah. Perkenalkan diri, nama saya Nur Alwani binti Abdul Wahab, membawakan rancangan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang membawa tajuk Business Simulation at Call. Okey, hari ini kita bawakan seorang panel yang sangat berpengalaman dalam bidang peruncitan, iaitu Puan Nurul Ashikin sebagai Ketua Program Diploma Pengurusan Peruncitan. Selamat datang Puan Ashikin. Terima kasih Puan Alwani. Okey. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Puan Nurul Ashikin binti Mat Taib. Saya merupakan pensyarah dan juga Ketua Program Diploma Pengurusan Peruncitan di Politeknik Sultan Azlan Shah. Okey, saya ni adalah pensyarah yang mengajar di Politeknik Sultan Azlan Shah selama 9 tahun lah untuk tahun ni. Dah cukup 9 tahun. Dan saya terlibat secara langsung lah dengan business simulation ni. Jadi topik pada hari ni memang kena sangat lah dengan saya. So saya sukalah. Terima kasih kerana jemput saya di Pot Sembang Pisas ni. Okey. Jadi nampak tak semangat berkobar-kobar dah Puan Ikin nak kongsi dengan kita tentang topik business simulation in campus ini. Okey, baik kita mulakan ya Puan Ikin. Apakah soalan utamanya? Apakah business simulation dan juga kenapa ianya penting kepada pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah ini? Silakan Puan. Okey, bila kita sebut business simulation ni, business simulation ni dia sebenarnya adalah satu kaedah pembelajaran secara hands on, di mana pelajar dia akan belajar secara teori dalam kelas. Yang ni normal lah, semua tempat buat benda yang sama, belajar teori di kelas. Dan ilmu yang diorang belajar, teori yang diorang belajar tu diorang akan bawa ke business simulation tu untuk dipraktiskan. Confucius pernah berkata lah yang when I hear, I forget. When I see, I remember. And when I do, I will understand. So maksudnya kat sini kita nak student ni, pelajar-pelajar kita ni untuk tidak sahaja dengar. Sebab dengar dia lupa. Betul. Bila dia lihat, dia ingat. Tapi kita kena ingat, kalau ingat tu, dia sekejap saja ingat. Sebab 2-3 tahun lepas tu dia lupa. Tapi apa yang kita nak adalah dia buat, dia faham dan benda tu dia boleh guna sampailah ke akhir hayat dia ke, boleh saya cakap akhir hayat? Boleh. Okey, sampai bermanfaatlah kepada dia. Jadi dengan business simulation ni, pelajar dia bukan sahaja belajar teori, tapi dalam masa yang sama dia mengaplikasikan apa yang dia belajar teori tu ke dalam dunia praktikal di dalam situasi yang sebenar, situasi perniagaan yang sebenar, tapi dalam keadaan yang terkawal lah, sebab dia ada pensyarah yang akan monitor dia. Itu je Puan Alwani. Okay. Maksudnya pembelajaran ni kita macam Puan Ikin cakap tadi, pembelajaran sepanjang hayat kan. Kalau kita bercakap tentang sesuatu, kadang-kadang kita cepat lupa, tambah-tambah kalau bahagian ilmu-ilmu ni dia cepat sikit kita lupa kan Puan Ikin. Betul. Okey, jadi kita nak tengok sikit apakah kelebihan utama proses simulasi pembelajaran melalui perniagaan ini berbanding dengan teori semata-mata dalam kelas Puan Ikin. Okey Puan Alwani, okey, saya tak nafikan teori sangat penting. Teori memang kita perlu tekankan. Tapi kalau kita belajar teori sahaja tanpa praktikal, dia ibarat macam bawa kereta. Puan Alwani pernah bawa kereta kan? Kita pernah ambil lesen kereta. Okey, bawa kereta dengan baca buku sahaja, kita akan langgarlah apa benda yang ada di depan kita sebab kita tak pernah pegang steering ni. Okey, tapi kalau kita baca buku, kita pegang steering, kita akan bawa ke landasan yang benar. Sama jugalah dengan perniagaan ni kan Puan Alwani. Kita akan belajar. Dan bila kita belajar tu, kita tak tahu. Kalau kita tak buat, kita tak tahu macam mana kita nak aplikasikan teori yang kita belajar dalam kelas ni. Kadang tak sama. Dalam dunia perniagaan yang sebenar. Jadi yang pertama, bila dengan adanya business simulation ni, pelajar dia dapat pengalaman sendiri. Sebab dalam business simulation, dialah pengurus kedai. So di luar sana, pelajar mungkin
tak dapat pendedahan untuk run ataupun untuk jalankan perniagaan sendiri atas kekangan modal dan sebagainya. Di sini kita bagi peluang kepada pelajar untuk menjalankan perniagaan sendiri, so dia dapat pengalaman macam mana nak mengendalikan stok, macam mana nak susun layout kedai, macam mana nak mengendalikan pelanggan, vendor dan sebagainya. So benda ni memang ada dalam buku tapi terhad. Tapi bila dia buat simulation ni, dia akan belajar 100% situasi sebenar yang perniagaan sebenar jalankan. Okey. Yang kedua, apabila dia terlibat dengan bisnes simulasi ni, dia perlu membuat keputusan sendiri. Sebab dia adalah pengurus, macam saya cakap tadi lah, dia terlibat secara direct sebagai pengurus kedai. Okey, dia kena buat keputusan. Contoh kalau ada masalah return barang, pemulangan barang. Macam mana dia nak buat? Dia belajar teori tapi dia tak tahu proses yang datang tu, customer yang datang tu dalam keadaan apa? Marah, happy? Okey. So dia kena apply. Maksudnya dekat dalam apa yang dia belajar, topik 1 cara kendalikan pelanggan, topik 2 cara untuk pemulangan barang. So bila dia buat praktikal, dia perlu combine dua ni. So waktu tu baru dia tahu macam mana nak aplikasikan apa yang dia belajar dalam kelas di dalam retail simulasi tu. Kemudian dalam masa yang sama, dia perlu atasi masalah. Macam kita tahu kalau belajar teori sahaja, tak ada masalah kan Puan Alwani kan? Betul. Kita baca memang kat situ je lah jawab exam, itu je lah masalah pelajar ni. Tapi kalau ada bisnes simulasi ni, masalah akan wujud sendiri. Sebabnya dia berhadapan dengan situasi yang sebenar. Masalah sebenar dalam perniagaan. Betul. Tapi kita kena ingat, bila pelajar ni dia terlibat secara langsung, barulah dia tahu situasi sebenar perniagaan ni macam mana kan. Betul lah. Okey, so apa yang kita dapat daripada penerangan Puan Ikin tu tadi, sebenarnya banyak sangat yang perlu dihadapi oleh pelajar sewaktu menjalani simulasi perniagaan. Okey, jadi kat sini kita nak tengok, okey, apakah kemahiran utama yang pelajar dapat daripada pelaksanaan bisnes simulasi ini Puan Ikin? Okey, kemahiran yang dia dapat banyak, tapi kita highlightkan yang utama lah ya kan. Okey, yang pertama dia dapat berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya cakap saya nak tekankan kat sini, pelanggan kita adalah manusia. Okey, kita punya supplier adalah manusia. Dan kita punya pekerja juga adalah manusia. Jadi bila kita sebut manusia ni, setiap individu tu dia ada karakter, perangai, behavior dia masing-masing. Jadi kalau dia dah terlibat dengan simulasi ni, bermaksud dia akan berinteraksi dengan manusia. Jadi dia perlu ada kemahiran untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul. Kemudian dari segi komunikasi pula, dia perlu ada kemahiran komunikasi. Sebab saya cakap tadi, dia berkomunikasi dengan manusia. Kalau kita dengan telefon, kita dengan komputer tak ada masalah. Sebab device-device ni dia tak ada perasaan. Betul. Okey, kalau dengan manusia ni dia ada perasaan dan cara kita berkomunikasi untuk setiap orang yang datang di kedai kita tu berbeza. Jadi pentinglah dia belajar dan dia applykan apa yang dia belajar di situ, disebabkan silibus tak boleh cover semua perangai manusia. Okey. Yang ketiganya dari segi pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ni dia melibatkan pengurusan kewangan di kedai simulasi tersebut. Sebab simulasi perniagaan ni adalah simulasi perniagaan yang sebenar. Kita run kedai tu, kita run perniagaan tu, dia memang ada transaksi sebenar dari jual dan beli. Okey, kemudian pengurusan kewangan tu kalau salah buat, maksudnya akan efek kepada mungkin kerugian ataupun keuntungan yang dia dapat. Jadi dia akan tahulah skill untuk menguruskan kewangan yang betul. Okey, saya bagi contoh untuk pengurusan kewangan. Ada pelajar yang sebelum ni dia tak cakna tentang duit hilang, masa dia jaga pos sistem tu point of system, tempat cashier duduk tu kan. Ada kebarangkalian untuk berlaku ya kehilangan duit. Selalu. Nampak tu? Selalunya awal-awal dia orang tak kisah hilang 1 sen boleh bayar kan. Tapi bayangkan kalau 1 sen kita darabkan dengan 6 bulan, berapa yang dia kena bayar. Jadi di situ bila dia dah faham konsep kehilangan duit, konsep kewangan tu, dia dah bila di industri dia dah tahulah perlunya menjaga integriti dalam kewangan tersebut.
Penting sifat jujur tu walaupun simulasi. Kena praktikkan. Betul. Betul Puan Ken. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat sini banyak sangat penerangan kan, panjang lebar apa kemahiran yang pelajar-pelajar bakal perolehi dengan melalui bisnes simulasi di kampus ni. Okey, seterusnya Puan Ikin boleh tak daripada banyak kemahiran yang pelajar perolehi tadi, boleh ke Puan Ikin kemukakan contoh aktiviti-aktiviti bisnes simulasi ataupun business simulation in campus ini yang telah berjaya dijalankan di Politeknik Sultan Azlan Shah ini, Puan Ikin? Okey, banyak sebenarnya Puan Arwani, tapi saya highlightkan yang best je kan. Okey, yang pertamanya sebab simulasi di Politeknik Sultan Azlan Shah ni diplotkan dengan diploma pengurusan peruncitan. Jadi kita ada beberapa silibus yang memang pelajar perlu buat praktikal di situ. Dan apa yang saya boleh lihat, dia punya aktiviti yang pertama, diorang boleh belajar cara mempromosikan barang dengan cara diorang edarkan flyers melalui digital marketing, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kemudian diorang juga buat games untuk subjek promotion. Dan dia juga ada game untuk customer service, cara macam mana kita nak handle pelanggan dan sebagainya. Kemudian diorang pelajar-pelajar ni juga berjayalah buat analisis jualan, di mana di antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan di simulasi ni, yang mana yang paling generate sale yang paling tinggi. So yang itu adalah di antara aktiviti yang kita buat. Dan untuk pengetahuan Puan Alwani, saya nak tambah di sini sebab saya rasa seronok kan. Okey, pada tahun 2017 retail simulasi ni berjaya mendapatkan jualan sebanyak RM72,509 dalam masa satu semester. Tinggi tu ya, RM72,000 hasil daripada pelajar yang menjalani bisnes simulasi ni. Dan yang paling terkejutnya, saya sendiri, walaupun saya pensyarah, saya sendiri pun terkejut sebab dia dapat RM72,000 ni dalam masa satu semester. Tetapi satu semester tu belum lagi kita tolak dengan cuti semester. Lebih kurang 10 minggu sahaja pelajar berjaya mendapatkan RM72,000. Satu pencapaian yang bagus ya tuan-tuan. Ya, betul. Okey, nampak dekat situ walaupun dia hanya secara simulasi, tapi perniagaan dia adalah secara sebenar, real. Okey, dengan pendapatan 72,000 sales tu agak tinggi ya sebenarnya untuk jangka masa 4 bulan sahaja. Okey, jadi kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Nampaknya perbincangan tu dah agak hangat sikit sebab kita dah nampak banyak manfaat dia. Okey, so di antara objektif utama yang mana yang telah dicapai oleh pelajar menerusi program Business Simulation in Campus ni, apakah dia punya objektif yang paling utama yang diperolehi oleh pelajar? Okey, objektif dan pencapaian yang kita dah dapat lah ya. Saya nak tekan kat sini, ini maklum balas yang saya dapat daripada alumni lah. Yang pertama adalah kebanyakan daripada mereka mendapat pekerjaan sebelum tamat pengajian. Maksudnya di sini, mereka mendapat tawaran pekerjaan tu di tempat mereka melaksanakan latihan industri. Dan kemudian diserap terus sebagai pekerja tetap di syarikat tersebut. Gaji permulaan mereka pun lebih tinggi berbanding dengan rakan-rakan yang sama level diploma tetapi tidak melaksanakan simulasi di kampus masing-masing. Dan yang ketiganya, sebahagian daripada pelajar-pelajar ni berjaya menjadi usahawan dan membuka perniagaan sendiri dan berjayalah mendapatkan income melebihi 10,000. Selain daripada pelajar dapat kerja awal, kemudian gaji dia lebih tinggi dan dia juga dapat menjadi usahawan dan buka perniagaan sendiri, kita juga mendapat beberapa maklum balas yang baiklah daripada beberapa industri, terutamanya syarikat kolaborasi aktif seperti MPH Bookstore, Sport Direct, RA Sun, Hero Market dan sebagainya. Pihak industri memberikan maklum balas yang bagus di mana pelajar-pelajar kita tidak perlu ditrain lagi semasa mereka bekerja di sana, sebab katanya bila pelajar ni datang dia sudah ada knowledge tentang real business practice macam mana. Okey, faham di situ. Okey, maksudnya di sini Puan Ashkin dah highlightkan sikit tentang Sport Direct, satu company yang besar sebenarnya. Oleh itu, kita bawakan sedikit paparan untuk tuan-tuan dan puan-puan melihat apakah pengiktirafan serta nasihat oleh Sport Direct kepada pelajar yang telah pun menjalani latihan simulasi di KOR dan melihat bagaimana ianya diadaptasi di alam pekerjaan. Silakan. I think
the key thing is that when graduates come to us, they already have a basic background in retail, and that's important because we want to build on that foundation to help them improve their scope and understanding of the retail industry. So when we take just fresh staff off the street, they don't have the level of understanding that graduates have, and that's why we much prefer to get graduates into our program. A lot of graduates come and they have a lot of energy and they're young, and we like them to ask questions. Why do you do this? Why do you do this? How is this done? Because that helps to challenge ourselves, to explain why we have a certain process or function or operational process. So we love students to come in and to ask a lot of questions, because that's the best way that they can learn. Actually, our intention is to try and have interns come in and then to see the benefit to work with us in the longer term and to think about a career with Sports Direct, because the sports industry is very dynamic. It gives great scope and opportunity for students to come in and to learn a very broad understanding of the retail industry, which they can either then stay with us or they can use to go into the cosmetic industry or to fashion or to selling other maybe cars or motorbikes. But it gives a very solid and structured foundation to the industry in a live environment. One of the things that we have at Sports Direct is a very structured, fundamental program of learning, and learning every aspect of what they need to understand in retail. Receiving product, pricing, visual merchandising, managing the tills, doing the transactions, talking to the consumer, understanding the technology of the product that they're trying to sell. We want to give every student the most rounded approach to retail, because that will make them better people. It will give them better opportunity, whether they stay with us and progress and improve on their careers and their title and their remuneration, or whether they leave and go into something else. One thing is that when students come to us, they're all young. They have their whole life ahead of them. Don't predetermine exactly what they should do straight away. Come in to be a sponge, to absorb, to learn, to understand. And so the first thing that we say is, when you join us, come with an open mind. Come with the understanding that you need to learn. Ask questions, follow the process, and this all helps them to develop. So we like students that come and want to learn. We don't really want students to come just to do something as a matter of process without really learning themselves. They need to be brave. They need to ask the questions, challenge back why something is done in a certain way, and by doing that they will really help to get a basic foundation of what they can then take with them, either by staying with us and having a career, or going into other retail businesses. Now online has become a bigger part of retail, and what is important is to understand both physical and online retailing to understand the whole picture. This gives students the opportunity in the future maybe to even manage their own website or run their own e-tail business, and therefore it needs to be a combination of both physical and online.
And when I say it's ever changing, TikTok has changed live streaming and live sale and the way that retailers engage and speak to the consumer. This is all part of the learning. And so what I would say to any student is, again, try to be brave enough to ask the questions and to understand really every facet of retail. Their journey, their careers will likely last the next 35 to 40 years. Number one, get involved and engage in something that they really like and have energy for. Number two, do it with full commitment to the best of their ability. Don't go into something half-heartedly and don't try your best. Otherwise, they're not being true to themselves. If after a period of time you decide that that's not the journey you want to go on, they're still young enough to do something else, but to use the basic foundation of retail to get into other types of business, whether it's manufacturing or other service industries. So that's the key thing. I think until a student has got to 28, 29, 30 years of age, they have the ability to try different things and to then determine for themselves what gives them the most interest. That's very important. And give 100%. PSAS graduate students are the best. Begitulah sebenarnya pengiktirafan yang industri berikan kepada Politeknik Sultan Azlan Shah PSAS kepada pelajar yang menyumbang khidmat dan juga kepakaran mereka hasil daripada Business Simulation in Campus ini. Okey Puan Ikin, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Setiap perkara seperti kita tahu, apa juga yang kita lakukan ada cabarannya tersendiri. Okey, jadi Puan Ikin, apakah dalam konteks, dalam konteks Business Simulation in Campus ini, apakah cabaran yang paling utama yang dihadapi oleh pelajar menerusi pelaksanaan Business Simulation in Campus ini? Okey, bila kita sebut cabaran, bumi mana yang tak ditimpa hujan kan Puan Alwani kan? Okey, tapi kita kena ingat selepas hujan akan datangnya pelangi. Okey, pelangi tu indah ya Puan Alwani. Jadi sangat tu peribahasa tu. Kan? Jadinya bila kita sebut sebagai cabaran, pelajar-pelajar yang datang ke Politeknik Sultan Azlan Shah ni, dia datang dengan matlamat dia menjadi pelajar. Bila kita sebut pelajar, bermaksud dia terikat dengan jadual waktu kelas. Betul. So cabaran yang pertama yang mereka kena lalui adalah pengurusan masa lah. Sebab pelajar-pelajar ni dia terikat dengan masa di kelas, masa assignment untuk buat siapkan assignment dan juga masa untuk mereka berada di kedai simulasi. Sebab kebanyakan pelajar ni yang berada di simulasi memang ada mengeluh yang mereka penat. Tetapi selepas habis sahaja simulasi, selepas habis sahaja tempoh mereka berada di simulasi tu, mereka akan cakap, Puan, apa yang kami belajar di kedai simulasi sangat membantu kami masa kami kerja. Nampak hasilnya tu. Ya, betul. Itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua dari segi kekangan modal. Bila kita sebut retail simulation atau business simulation ni, kita tahu modal bukan daripada kalangan pelajar sendiri. Mereka adalah pengurus yang menguruskan kedai dengan keadaan modal yang diberikan oleh program ataupun pihak institusi. Okey, jadi bila modal diberikan, bermaksud dia adalah modal yang terhad. Dia tidak boleh melebihi berapa yang dikendaki untuk pelajar ubah suai sesuatu kedai. Dia modal yang terhad ni bukan sahaja untuk produk. Kebanyakan kedai simulasi ni dia terikat dengan desain kedai. Kita tak dapat nak ikut trend semasa disebabkan kekangan modal ni. Jadi pelajar dia sendiri perlu menyesuaikan diri dengan modal yang diberikan. Dia perlu plan sebaik-baiknya supaya modal yang digunakan itu match dengan apa yang ditarget, apa objektif dia. Perancangan. Penting sebenarnya. Dan yang ketiga adalah bila kita sebut pelajar, dia sentiasa terlibat dengan, bila sebut pelajar ni kita tahu pengalaman dia tak banyak. Jadi bila pengalaman dia tak banyak, dia akan membuat keputusan yang salah. Tapi di sinilah wujudnya peranan mentor dan sebagainya. Okey. Kemudian dari segi kerjasama dan komunikasi, pelajar ni dia masih lagi
dikategorikan sebagai orang pelajar yang tidak matang lah. Bukan tidak matang, dia baru lepas SPM dan dia kena jadi pengurus di kedai dan sebagainya. Jadi masalah kerjasama dan komunikasi selalu ada lah. Bermaksud bergaduh di antara department, HOD dan sebagainya. Jadi di situlah peranan simulasi akan berguna untuk diorang membantu pelajar-pelajar ni untuk menjadi seseorang yang lebih pandai untuk menyesuaikan diri di masa depan kelak. Dan pelajar perlu pandai mengadaptasi kepada perubahan. Ini bermaksud sekiranya pelajar ni dia perlu tahu apa yang pelanggan nak, sebab kita tahu simulasi ni berada di kampus, bermaksud pelanggan dia hanya di kalangan warga kampus lah, kaki tangan PISAS dan juga pelajar-pelajar PISAS. So di sini masalah utamanya dia tak tahu kehendak dan keperluan dia punya prospek itu. Itu cabaran kita untuk menerangkan kepada dia produk apa yang sesuai dijual di kedai simulasi, terutamanya kedai simulasi yang berada di kampus. Tapi apa pun, sebarang cabaran ni mungkin pelajar akan rasa sebagai dia boleh gagal kan. Kalau dia tak berjaya menghadapi cabaran ni, dia mungkin akan gagal. Tapi Elon Musk ada berkata lah, kegagalan tu adalah satu pilihan. Kalau kita tak pernah gagal, bermaksud kita tidak pernah berinovasi. Betul. Walaupun banyak cabarannya dekat situ, tapi ada peranan-peranan individu-individu yang akan membantu membimbing pelajar-pelajar ni menerusi pelaksanaan business and simulation. Dan juga apa yang kita nampak di sini, penyelidikan dan juga pembangunan tu kita jalankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi Puan Ikin, boleh ke Puan Ikin kongsikan kepentingan R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan kepada pelaksanaan business simulation in campus ini? Okey, research and development ni ataupun kita panggil sebagai R&D kan Wani kan. Dia umpama jantung perniagaan sebenarnya. Okey, kalau kita tak buat R&D ni sebenarnya dia macam kita buat business shop sendiri. Kita tak tahu pelanggan nak ke tak, kita jual apa yang kita suka. Tapi kita tak tahu orang lain suka ke tak sama macam kita kan. Jadi yang pertama, research ni kita kena tahu apa itu keperluan pengguna, keperluan pelanggan, apa yang dia nak bayar untuk barang tersebut. Jadi kita tak boleh jual, walaupun kita jual dengan harga yang murah, mungkin barang tu mahal tapi kita jual dengan harga yang murah. Tapi kita pelik, kenapa tak ada orang beli? Itu disebabkan kita tak buat R&D ni lah. Sebab kita tak tahu barang tu boleh dijual ataupun tak. Orang mahu bayar untuk barang tersebut ataupun tak. Jadi dia sangat penting untuk kita buat R&D ni. Perlu yang kepada market analysis lah maksudnya macam tu kan? Betul. Dan yang kedua, kita kena kenal pasti siapa pesaing kita dan apa trend pasaran kita. Okey, kat sini hari tu kita ada pergi ke lawatan salah satu industri. Dia cakap untuk fashion punya segmen, fashion punya segmen, dia memerlukan setahun untuk hasilkan satu desain baju raya. Okey, lama kan? So maksudnya kat sini, kenapa dia buat setahun untuk R&D ni? Sebab dia nak tahu trend, dia nak target trend untuk tahun depan apa. Dia takut nanti kalau dia buat dia tak buat R&D ni, dia keluarkan baju pada tahun depan tidak mendapat sambutan sebab dia tak kena trend. Berubah-ubah. Betul. Kan? Kehendak pasaran tu berubah-ubah. Betul. Dari segi inovasi produk dan juga servis. Okey, dari segi dari segi produk dan servis juga kita perlu buat R&D sebab kita tahu dunia ni berkembang pesat, teknologi berkembang pesat. Jadi kita kena tahu, kalau dulu kita menggunakan runner untuk beli barang contohnya. Sekarang tak perlu, sekarang kita dah ada Grab service, sekarang kita dah ada Foodpanda dan sebagainya. Jadi kita kena tahulah, kita kena buat R&D barang kita sesuai untuk menggunakan teknologi apa, platform apa dan sebagainya untuk mempromosikan barang kita. Sebab itulah jenama Apple dengan Tesla, walaupun dia dah lama dalam industri perniagaan ni, dia masih relevan. Kenapa? Sebab dia menekankan research and design untuk produk dia. Dia masih relevan. Walaupun Nokia dah lama tak ada, tapi dia masih relevan walaupun dia wujud pada zaman Nokia lagi. Okey, faham. Jadi dekat sini kita tengok kepentingan inovasi penyelidikan ni penting sebenarnya untuk kita tahu kehendak pelanggan yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa.
Okey Puan Nikin, soalan yang seterusnya kita tengok peranan pensyarah dan juga mentor seperti yang di-highlightkan oleh Puan Nikin sebentar tadilah. Setiap apa yang dilakukan oleh pelajar ni kita ada guide daripada pensyarah dan juga mentor untuk memastikan semua berjalan lancar. Jadi apakah peranan pensyarah dan juga mentor dalam pelaksanaan business simulation in campus ni Puan Nikin? Okey, yang ni saya suka memetik kata-kata daripada Jack Ma pula. Hari ni semua usahawan saya sebut. Inspirasi ni. Okey, saya nak petik kata-kata Jack Ma. Jack Ma ada menekankan yang kalau kita belajar berniaga tanpa guru, dia ibarat kita berlayar tanpa kompas. Tanpa haluan. So maksudnya kalau kita di laut tak ada kompas, kita tak tahu laut tu luas, dia tak ada signboard dan sebagainya kan. So kita boleh sesat di lautan tu. Sama juga dengan konsep perniagaan. Bila kita tak berguru, kita tak ada mentor, kita tak ada coach, mungkin kita akan tersesatlah dalam dunia perniagaan di mana dunia perniagaan ni dia ada 1001 cabaran dia. Betul. Okey. Jadi kalau tak ada yang membimbing kita, maka kita tak terbimbing lah. Mungkin kita akan tersesat. Jadi yang pertama, saya suka bahasakan kami sebagai guru ataupun pensyarah di sini akan memberi bimbingan dan nasihat kepada pelajar sekiranya pelajar memerlukan. Okay. Jadi sekiranya pelajar nak buat keputusan, dia perlu mendapatkan pendapat daripada pensyarah, guru ataupun mentor. Okay. So kita memang ada di sini. Sebab apa? Kita tak nak pelajar untuk membuat keputusan dan tersasar daripada masalah yang dia nak diselesaikan tu. Okey, yang kedua, kita akan membantu memberi nasihat dan bimbingan. Bukan saja kita nasihat, kita juga bimbing pelajar. Sekiranya kita nampak simulasi tu ada yang tak kena. Contohnya, tiba-tiba barang terlalu banyak di dalam kedai tapi tak terjual. Apa yang dia perlu buat? Jadi kita akan membimbing pelajar lah supaya dia masih berada di landasan yang sebenar dan tidak mengalami sebarang kerugian. Okey, kemudian kita juga membantu pelajar untuk berfikir secara strategik di mana dia perlu tahu kalau di kampus dia punya masa untuk menjual adalah terhad. Dia terlibat dengan cuti, dia terlibat dengan hari-hari perayaan dan sebagainya, dan dia terlibat juga dengan program-program kan di politeknik. Banyak program kan. Jadi apa yang dia perlu buat? Macam mana dia nak reduce kuantiti barang hari itu, macam mana dia nak target sales dan sebagainya. Okey, kemudian kita juga memberikan motivasi dan sokongan di mana kalau pelajar ni sometimes bila dia dah down, bila dia dah buat kesilapan, dia rugi, dia kena marah dengan pelanggan terutamanya, dia akan down. Jadi kita sebagai coach ataupun mentor ni, kita akan membimbing dia macam mana untuk meningkatkan motivasi diri untuk menjadi peniaga sebenar. Sebab itulah realiti sebenar kan. Pelajar perlukan jati diri yang kuat lah untuk berada di dalam dunia perniagaan. Sentiasa ada untuk pelajar, untuk membantu dan membimbing. Itu peranan pensyarah dan juga mentor yang kita bawakan menerusi pelaksanaan Business Simulation in Campus ini. Okey Puan Ikin, seterusnya soalan yang boleh kata di hujung-hujung juga rancangan kita ini, iaitu bolehkah Puan Ikin berikan sedikit tips untuk pelajar-pelajar yang mungkin berminat dengan perniagaan dan perlu melalui bisnes simulasi di Politeknik Sultan Azlan Shah Pisas ini? Okey, nak berjaya dalam business simulation ni, dia kena ada satu mindset dan juga strategi yang betul. Okey, mindset dan strategi yang betul apa saya nak highlightkan kat sini? Yang pertama, jangan takut gagal. Sebab apa? Gagal adalah guru yang paling baik untuk mengajar kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tak gagal, kita tak belajar. Betul. Sebab bila kita gagal, kita tahu kita takkan buat benda yang sama. Okey, yang kedua, berani promote. Puan Alwani berani promote ke? Berani tak buat live? Depan TV tu, kalau depan kamera kita rasa gugup sikit. Kan, bukan kata Puan Alwani, saya pun sama. Tapi untuk terlibat dengan bisnes simulasi ni, pelajar perlu berani promote. Sebab apa? Sebab kami sebagai pensyarah nak pelajar-pelajar ni berani untuk menghadapi cabaran sebagai penjual di masa kini. Sebab kita tahu trend sekarang adalah trend TikTok, live dan sebagainya. Berniaga secara maya. Jadi income daripada live tu sebenarnya memang sangat banyak. Jadi kita nak pelajar berani untuk promote. So untuk terlibat dengan simulasi ni, train diri waktu ni lah masa berada di simulasi ni. Kan? Ya, betul. Dan yang ketiga, kerjasama dalam tim. Dalam perniagaan ni dia tak boleh bekerja silo, seorang. Bekerja seorang-seorang sebab kita ada tim.
Di simulasi ni kita tak bagi pelajar untuk bekerja seorang sebab konsep kita adalah real simulation store. Aktiviti yang dijalankan 100% betul tetapi di dalam keadaan yang terkawal di mana kita ada pensyarah yang mengawal transaksi semua tu dan monitor lah supaya pelajar tidak tersasar. Okey, kemudian menggunakan data dan strategi. Strategi yang betul dapat meningkatkan keboleh jualan barang tersebut. Kemudian apa yang penting di sini, tips yang utama adalah jangan takut mencuba. Sebab kalau kita takut untuk apa sekalipun, kita takkan berjaya. Kita kena berani mencuba sesuatu yang baru, sama ada kita confident ataupun tak, kita cuba dulu. Confident tu akan datang sikit-sikit. Itu saya rasa di antara tips yang penting lah untuk involve dalam simulasi ni, simulasi perniagaan ni. Banyak ya tips yang dikongsikan oleh Puan Niki ni sebentar tadi, yang mana mungkin kita boleh ambil pengajaran ataupun kita cuba absorbkan dalam diri kita lah sebagai pelajar. Okey, kita tengok di sini sebelum kita akhiri pod sembang kita pada hari ini, jom kita saksikan paparan pelaksanaan Business Simulation in Campus di Politeknik Sultan Azlan Shah Pisas ini yang diberi nama Center of Retail Excellence ataupun nama glamournya CORE. Kalau sebut CORE ni, pelajar Pisas mesti tahu. Jom kita saksikan. Macam mana? Nampak menarik kan pelaksanaan business simulation di Pisas ini? Okey, jadi baiklah, kita sudah sampai ke penghujung rancangan pod sembang kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nurul Ashikin ataupun Puan Niki. Terima kasih jugalah jemput saya. Okey, dan juga di atas orang kata perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini memberikan semangat ataupun inspirasi kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk menyambung pengajian dan memilih bidang yang ada pelaksanaan simulasi supaya kita lebih terinspirasi dan memberikan semangat untuk kita berjaya di hari kemudian. Jadi jangan lupa ikuti podcast Pod Sembang kita di channel YouTube Pisas Shout TVET. Kita akhiri tuan-tuan dan puan-puan podcast Pod Sembang kita pada pagi ini dengan tagline TVET at Polisisi, Pilihan utama kerjaya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat maju jaya. Bye.